Hentian Kajang diserbu dan 288 parti ditahan. Okey, Jabatan Immigration Malaysia dengan JPN, APM dalam operasi bersepadu telah membuat satu operasi di Hentian Kajang dan sekitarnya. Okey, dalam operasi ini seramai 1035 individu telah pun diperiksa. Okey, so dalam 1035 individu yang diperiksa, seramai 785 orang asing dan 250 warga tempatan. So warga Malaysia pun ada diperiksa, warga asing pun ada diperiksa. Okey, pemeriksaan ini tertumpu kepada 6 blok yang terdiri daripada Hentian Kajang, blok perniagaan, rumah kedai dan penempatan pekerja asing di sekitar sanalah di kawasan Hentian Kajang. Dan operasi ini mengambil masa selama lebih kurang 4 jam. Okey, dalam operasi ini 288 parti telah pun ditahan oleh pihak JIM kerana mereka ni dipercayai ada kesalahan yang dilakukan pada tangkapan itulah. Okey, dalam daripada 288 parti yang ditahan, pecahan adalah seperti berikut ya. 93 parti daripada Bangladesh, iaitu 92 lelaki dan 1 perempuan. 59 warga asing Myanmar, iaitu 49 lelaki dan 10 perempuan. Okey, 49 warga negara Indonesia, iaitu 19 lelaki, 30 perempuan. 46 warga negara Nepal, iaitu 41 lelaki, 5 perempuan. 22 lelaki India, 11 lelaki Sri Lanka, 6 lelaki Pakistan dan 2 lelaki Sudan. Sudan pun ada kat sini dah satu tempat Sudan pun dah duduk dekat Hentian Kajang sekarang. Okey, kesemua parti-parti yang ditahan ni adalah berusia antara 18 hingga 60 tahun. Okey, menurut kenyataan media daripada 288 parti yang ditahan oleh pihak JIM, 242 adalah lelaki dan 46 adalah perempuan. So dekat sini lelaki yang paling ramai lah. Okey, so dalam operasi ini adalah cubaan-cubaan warga asing yang cuba menyurut dalam bilik lah, dalam tandas, dalam store dan macam-macam tempat. Macam ingat dia orang kalau menyorok dapat escape lah, tak payah kena tangkap ke apa ke. Tapi cubaan-cubaan mereka telah pun gagal dan mereka berjaya ditangkap oleh pegawai-pegawai immigration yang melakukan serbuan. Okey, kesemua mereka ni dipercayai melakukan kesalahan, iaitu gagal mengumpulkan dokumen pengenalan diri, iaitu tak ada pasport lah. Masa serbuan dia tak dapat nak serah pasport. Mungkin pasport ada kat majikan atau di tempat kerja mereka. Ada yang tinggal lebih masa, overstay daripada pas yang diberikan. Ada yang kesalahan di bawah peraturan 39B, iaitu salah guna pas. Mungkin semasa serbuan mereka melakukan kerja di tempat lain selain daripada tempat yang dibenarkan. Dan ada juga memiliki kad-kad yang tidak diiktiraf. Sekarang ni macam-macam kad yang tidak diiktiraf. Warga asing sanggup beli RM5,000, RM3,000 atas alasan bila ada kad tu tak ditangkap. Okey, pastikan kamu ada permit. Okey, so kepada anda yang warga asing yang berada di luar sana yang tak ada permit ke, yang kosong ke, sila serah diri di bahagian penguatkuasa immigration untuk tindakan seterusnya. Tak perlulah kau tunggu. Tak besoklah, lusalah, silap-silap kau kena tangkap. Adalah sinetron, drama macam-macam drama nanti ada. So kepada anda, jagalah keberadaan anda di sini dengan mempunyai pas yang sah. So itu saja daripada saya. Terima kasih kepada anda yang dah tonton. Jangan lupa untuk kongsikan video ini dan share link video ini kepada kawan-kawan. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe.